Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Ini aku bersama dengan Z650RS. Motor ni launch pada tahun 2025 tahun ni. Dan motor ni aku dah pakai untuk beberapa hari sebagai daily driver guys. So kita nak tengok dari segi agility, vulnerability motor ni sesuai atau tidak untuk sebuah 650 RS dibawa sebagai daily driver. Untuk perjalanan jarak jauh, aku rasa motor ni memang sangat-sangat sesuai. But for jarak dekat, maybe korang akan rasa tak fully power motor ni. Itu je lah. But overall okay saja. Semua motor tu sama. Tapi motor ni bukan topik utama kita pada hari ini. Topik utama kita pada hari ini adalah aku nak share dengan korang pada 19 sampai 21 Disember tahun ini, bulan 12 ni, tak lama dah, dalam minggu depan, iMotorbike ada mengadakan Motor Day Sale guys, untuk semua branch dia yang berada di Malaysia. Antaranya branch-branch yang ada adalah, untuk pengetahuan korang, kita ada di Glen Marie Shah Alam, Selangor, kita ada di Johor Bahru dan juga kita ada di Pulau Pinang. Itu antara promotion yang akan dilancarkan atau yang akan dilangsungkan oleh pihak iMotorbike kepada kita semua. Diskaun sehingga RM500, ada boleh dapat free gift, boleh dapat free registration plate number tak silap, ada ice cream, ada hadiah, ada baju, ada cap, ada bag. Oh, memang harga yang diberikan oleh pihak motorbike tu memang kencang-kencang guys. Tak rugi untuk korang beli pada hari itu, selain daripada coverage banjir kalau korang renew road tax dan insurans di iMotorbike. So, iMotorbike ni sebenarnya adalah satu tempat yang mana kalau kita nak beli motor-motor second hand secara trusted, so this is the place guys yang korang patut consider dan korang patut ambil tahu. Sebab dia ada lebih daripada 170 inspection dekat motor. Selain dia ada 6 bulan 6 day policy return dan juga warranty yang korang boleh claim sekiranya korang tak berpuas hati dengan motor tersebut. Ada tempoh dia. So benda tu kita tak dapat kalau kita beli secara direct owner, apa kita beli kat kedai. Kadang-kadang motor yang kita beli tu dia cakap dia dah tipu. Dia cakap dia dah check and dia dah orang kata dah check lah kan. Tapi dengan iMotorbike korang jangan risau, memang trusted lah. Aku berani jamin. Selain dia punya staff yang agak friendly, korang boleh kau team, korang boleh deal, korang boleh kemukakan apa-apa jua persoalan yang korang nak tahu dari segi jual dan beli di iMotorbike. Korang boleh datang ke showroom dia sendiri, selain daripada di Glen Marie untuk orang KL, di Shah Alam, di Penang dan juga di Johor Bahru, korang boleh datang ke iMotorbike. Itu yang korang perlu pergi pada minggu hadapan. Maybe ada antara korang yang nak cari motor baru sebelum tahun hadapan. Maybe ada antara korang yang nak mencari motor ride. Kita tak tahu. Orang punya preference ni berbeza-beza. Orang punya needs ni berlainan. So, kalau korang mencari motor yang mampu milik, murah dan easy untuk proses, datanglah ke iMotorbike. Dari sekecil-kecil cc sehingga ke sebesar-besar cc. Cakap je motor apa, semua ada.
Tapi kalau ada motor yang korang nak tu, kalau korang tengok dekat website ada. Tapi bila datang dekat showroom, motor tu dah sold ataupun tengah proses untuk sold. Maksud dia motor tu memang menjadi hangat ataupun menjadi goreng, sebagai goreng pisang panas untuk korang grab motor tu. Motor tu memang ada high demand lah. Kalau pergi-pergi motor dah habis kan, tapi nak buat macam mana. But jangan risau, motor lain masih lagi ada untuk korang punya pilihan. Don't worry about that, guys. Alright. So anyways, how does the feel when you are riding Z650 RS? The classic looks on this bike on 650cc, I think. Wow. Right. Sebab kan esok cuti ni, jalan pun agak itulah dia. So kalau korang ada apa-apa persoalan berkenaan dengan iMotorbike, boleh drop the comments below, and aku akan cuba jawab dan bantu korang. Yang mana korang rasa, bang, iMotorbike ini rasa macam saya still lagi ada doubt, jangan risau, saya akan bantu korang as much as I can, so that you guys dapat info untuk kegunaan you guys, right? So just drop the comment below. Okay lah guys, so macam biasa, give a like and subscribe, and I'll see you guys on my next video guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.